ni saya macam biasa, stok saya di Arena Rawang. Dan untuk kali pertamanya saya akan camping untuk 2 malam tak bergerak. Dan untuk kali pertamanya juga bersama dengan rakan-rakan yang lain. Selalu ni saya kan solo, saya jarang bergerak dalam grup. Nasihat penaja, jangan makan manis-manis. Jangan ikut saya ni. Saya tak ada gula pun gigi ni. Masalah ni bukan ada kecil manis pun, selalu tak makan manis, paksa pergi manis. Saya sedang tunggu, tak silap saya 8 atau 7 kereta kami ke Sungai Seladang, Tanjung Malim. Saya akan rakam tujuan pasal macam biasa. Cuma kali ni sebab tak bergerak mana-mana, mungkin akan tunjuklah menu masak-masak lah. So jadi rancangan masak-masak. Okay, sehingga kita bertemu di campsite nanti. Sekarang ni pukul 4 petang lah. Ada harapan kena hujan tadi ni. Harap hujan lepas lah. Tapi dah lama tak kena hujan. Pada lain-lain saya tak tahu lah dia suka ke tak kena hujan. Saya suka je. 5 km lagi. Campsite ni keluar di Tanjung Malim. Kami dah kumpul kat sini 4 biji kereta. So saya pun kali pertama masuk campsite ni. Waktu sekarang dah dekat pukul 5. Jadi kalau ikutkan 30 minit masuk dalam, masih belum gelap lagi lah. Okey lagi lah berbanding dengan yang sebelum. Kemah kami yang sebelum tu sampai lepas maghrib kan, lagi gelap. So untuk kali pertama kan, saya pun diberi ni untuk pakai jarak dekat. Komunikasi mudah kan. Kena beli satu lah agaknya. Laluan masuk berhampiran dengan matap perguruan Tanjung Malim tu. Saya pun tak pasti, saya second car. Jadi saya ikut sajalah orang depan tu, Abang Syam kita. Dapat tadi saya problem sikit. Kita sekarang on the way nak masuk. Kalau saya ikut Waze ni, jalan ni betul. Boleh guna pakai lah Waze ni. Sebab tu selalu saya kalau masuk laluan di dalam, kita guna Waze. Dia buat baru dah bang. Itulah. Tapi tanya tak ni. Sebab mesin tu tak boleh nak masuk, dia tak start. Straight je. Okey, patah kiri. Kami dah sampai campsite. Mana kita nak pilih ni? B2, B3. Yang cantik memang ujung sana lah, sebab dia antara dua sungai. Ni diorang dah sampai dulu, diorang pilih lah. Tengok ramai juga, so tak adalah seram. Pukul 8 mereka sibuk lah. Saya macam biasa sebenarnya, 8.30 ke 9 dah nak tidur. Macam mana nak masuk komuniti ni, saya pun tak tahulah. Saya dah nak tidur dah ni. Makan semua, besok pun tak apa. Sebab dah biasa, kita sampai, kita nak tidur kan. Kalau mata ni larat kan, saya join lah. Kita buat masa sekarang ni serius. Memang kita nak tidur sebab dah biasa. Ada grup sebelah tu pasang karaoke, nasib baiklah jauh kan, dengar lah sikit-sikit duduk dan sebab tepi sungai ni, so kita dengar bunyi sungai ni. Kalau kita orang duduk atas sikit memang dengar lagu lah, tak dengar bunyi sungai ni. Berdetum-detum daripada tadi. Agak kuat tu je lah, jangan dia ada speaker lain pasang lagi kuat tak buat disco rimba kan. Saya pun tak ada nak makan, kita orang jarang makan malam. Jadi untuk ambil gambar full setup ni besok je lah. Kami nak tidur lah pukul 8. Pukul 8 nak tidur. Selamat pagi Malaysia. Pagi ni baru saya bertenaga sedikit untuk mengambil video sekitar. Sebenarnya malam tadi ramai macam saya cakap, saya ada disco dandut apa semua, disco rimba, tu dia orang. Ramai. Tapi biasalah duduk tempat public kan. Bersabarlah.
Itu toilet. Ni tu jalan masuk. Kena cross. Saya cuba ambil gambar sungai. Line Sercom Cemerlang Maxis. Boleh lah. Tengok berapa kuat telefon kita. Ada tapak kosong gitu. Malam tadi macam nak hujan tapi tak hujan pun. Saya harap hujan lah sebenarnya. Sebab ada dia orang bakar sampah tu, asap tu mengganggu emosi saya. Tapi akhirnya saya tidur air daripada sungai tu. Padam juga. Baru boleh tidur. Tak. Jangan. Semput je dah. Kena asap tu keput-keput macam tu berjam-jam. Ni sungai Bernam. Cantik sungai ni. Rasanya atas sana ada lagi lokasi yang lebih menarik lah. Kalau tak mengganggu orang yang berkemah tu, mungkin saya akan jalan ke atas nanti. Semua 7 pickup truck. Soalan ni saya tak pastilah kereta biasa lepas ke tak sungai tu. Kita tengok dulu. Jadi dia jawapannya. Boleh lepas. Ataupun ada jalan lain dekat depan tu. Saya rasa satu ni jalan ni. Sebelah sana semua lokasi kami. Saya duduk di bahagian yang bukan tapak lah. Lari sikit sebab nak dekat dengan sungai. Inilah nama tempat ni, Sungai Seladang. Sungai ni, Sungai Seladang. Sungai yang besar tu Sungai Bernam. Tapi bila saya fikir Alza tu lepas, hebat Alza tu tak? Dia berani lah. Kenapa kita takut pakai tayar biasa ni? Kena batu tajam. Pancit tu. Ini adalah campsite paling hujung sekali. Mana tak deras? Tempat air lalu. Sedang potong kayu sebab nak masak lemang. Macam ni punya barang kan. Boleh buat rumah lah dia orang ni. Hebat betul. Jangan risau. Campsite di area Tanjung Malim ni, aiskrim ada di mana-mana saja. Member buat off-road, no problem bawa aiskrim lagi. Sungai ni pun bersih. Boleh buat mandi. Tak nak masuk tu boleh parking kereta kat luar boleh. Lepas potong pagar ke apa semua lepas je jalan ni. Belanja gambar sungai sikit. Tadi saya dah mandi lah. Saya mandi kat bawah tu. Dan kalau ikutkan sungai di atas lebih cantik. Lebih rata dan kurang batu. Ni sungai bahagian atas. Ada kolam besar ni. Memang syok lah.
Saya belum turun, tapi mungkin akan turun kejap lagi lah. Dan atas daripada sini memang tak ada lah. Untuk saya tak pasti hutan simpan ke ataupun ada kebun orang ke. Tapi inilah campsite yang tertinggi untuk paling atas sekali untuk Sungai Benam ni. Jadi anda boleh cakap CEO kalau nak parking atas kemah yang paling atas sekali. Pagi yang indah. Saya dah siap-siap. Diorang ada relax-relax lagi. Sebenarnya habit. Sebab habit saya dah biasa. Pukul 7 kita dah start kemas lah. Sebab nak bergerak kali ni bukan nak bergerak pun, tapi dah biasa, tak apalah. Dah nak balik baru perasan. Air orang mandi, basuh muka, basuh pinggan, semua disalurkan ke sungai ni. Air mengalir lah. Air mandi dan basuh pinggan semua je, sinki. Begitu awal-awal lah. Takut ada yang tak tahan, terutama waktu pagi bila ramai orang pakai. Dan saya perasan ni kenapa air ni nampak keruh sikit. Rupanya air tak tercapai akal masa tu. Air mandi-mandi semua disalur kat sini. Malam tu okey lah, tak ada orang pakai, subuh okey. Tapi air mengalir, tak ada masalah. Baiklah, semua dah siap-siap, dah kemas. Saya orang yang antara mula siap lah. Saya cakap dah biasa lah pagi-pagi. Tak apa, enjoy. Sebelah tu ada raptor lah. Baik-baik. InsyaAllah ada rezeki. Sama macam tempat-tempat lain, tempat yang bagus, kita datang lagi. Raptor pun masuk hutan tu. Tak apa, dia petrol. Tuan tanah. Itu tuan tanah. Ayo pulang. Tapi saya tak balik. Saya nak pergi makan dekat Tanjung Karang. Kami nak bergambar je, kemudian bergerak dan saya berpisah lah. Hingga bertemu lain kali. Kami di Sungai Kelabang. Selamat jalan.